Ini sekejap ya, berapa kilo? Ini 3 kilo dah ni. Tengok, angkat sikit. Pegang. Berat kan? Berat kan? Ha. Tengok. Angkat. Ui, besar kan? Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar ni guys, sekarang ni dah pukul berapa ni? Pukul 10 lebih. Saya baru nak keluar rumah. Saya nak pergi mancing dengan Nazim. Jadi tengoklah nanti macam mana, apa cerita hari ni. Ini semua ad hoc, benda yang tak di plan. Lain yang ada plan, lain yang jadi. Jadi kita jumpa dekat spot nanti. Jauh lagi. Nampaknya dah jumpa 2 orang yang kenal Abang Misai. Pak lalu. Air dalam besar sangat. Okay geng, tadi saya dah merayau jauh. Rupanya Azim dekat tempat lain. Sekarang ni kita orang dekat ni, kat kedai ni. Beli air sekejap. Kita orang pergi ke Jenderam. So tengoklah apa cerita hari ni. Jadi ke tak jadi videonya. Kalau ada cerita, ada strike, adalah videonya. Okay. Tengok geng, saya nak ambil ikan daripada Azim. Oh, ini dah lepas syarat dah ni. Aku tinggal ambil dengan Azim je ni. 4 ekor. Okay, kita dah sampai port. Jom kita mancing. Dia tepi-tepi je ni. Kita dia roti tu. Roti. Baik-baik tau, jangan main dekat gigi sangat. Sini umpan tu. Umpan tu Pak mari. Tayam. Tayam. Bau ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay geng, kita nak cari ikan baung.
Ha? Tak. Baik-baik tau, jangan kat gigi air. Ni ada buaya. Kena. Oi, kasar ni, kasar. Alah, lucut. Lucut, besar. Oi. Besar, memang besar. Licin ni. Tak kasut lah. Kita situ dulu. Baik-baik, licin. Besar, besar. Besar. Aku pegang tu punya mengentak dia tadi. Jarang-jarang lah baung ni lucut macam tu. Pakai umur apa roti? Alah, geli. Jangan baung. Geli pula, geng. Right, alhamdulillah. Geli pun geli lah. Oh, sini. Hati ayam. Okay, geng, abang misai tak kumpau. Mata besar ni. Alhamdulillah. Tak sini. Hilang kan? Tapi baik-baik terbang nanti. Baling je lah, baling. Umpan apa? Roti. Allah. Kenapa? Sekejap. Licin. Duduk sebelah sana. Susah pancing tu. Okey. Bas. Makan lagi. Ada makan lagi. Makan lagi. Tak makan ada. Ada makan. Ada makan lagi, kan?
Cangkeli. Makan lagi. Sangkut. 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 Putus. Sangkut ke ikan? Sangkut tu. Nampak? Ada. 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 Ni baru ada. Alah, sangkut juga. Sangkut juga. Aduh. Lucut dah. Lucut lagi. Sangkut. Okey geng, saya dah 3 kali kena. 2 kali 1 lucut, 1 putus, 1 naik. Bol loceng tu. Dia makan baru tarik nanti. Sampah. Sampah ada daun tadi. Jaga belum. Itu ikan. Belum. Bukan. Ikan. Aduh, sangkut pula. Hei. Dapat kan? Rekam tak? Pak baung tak kumpau. Baung. Okey geng, hasil pertama ikan baung. Tadi dah dapat keli. Bos tu dulu. Dapat. Oh, dapat. Entah.
Nah, letak balik. Nampak? Bau kan? Bawang seekor. Bawang seekor. Keli seekor. Ha. Makan tak? Tak makan? Sini makan je. Tapi sangkut. Okey geng. Sekarang ni kita nak pindah. Dekat sini cuma dapat 2 ekor. Korang nak tengok tak ni hasil ikan Azim. Kadang gedabak ni dia punya bawang dia. Okey, so akan tambah dengan saya punya lah. Saya dapat kecil je kat sini. Ni. Ni saya punya. Keli besar kat situ. Okey, so nampak ni korang tengok bawang dia. Okey, nanti kita jumpa kat spot yang lain lah. Kita nak pindah lah. Okey. Putus. Muka saya bang. Ni apa? Dah cikang, buat rondong, berapa? Ambil satu. Dah kedondong. Sekejap. Ni tak nak gula. Kan? Baru letak. Baru letak dah kena hentak lah. Umpan habis lah tu, terburai. Baru letak kan umpan. Okey geng, sekarang kita dekat spot kedua. Tengoklah macam mana, ada hasil ke tak ada hasil. Kita cuba dulu. Okey. Mantap. Biar ada. Panas. Cip. Alah. Lucut. 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 Nampak? Dia hentak lah.
Tak apa, sana. Nampak. Tak apa, sana. Boleh. Tahu dia letak. Tu lah. Ucut. Tahu tu. Okay geng, cukuplah mancing hari ni. Adalah 2-3 kali ketukan kat sini, tapi tak lekat semua. Hari pun dah pukul, sekarang ni dah pukul 2 lebih. Kita nak balik lah, perut dah lapar, nak semayang lagi apa semua kan. Ok lah, terima kasih dekat Azim hari ni, ajak mancing. Umpan pun umpan dia, pau umpan dia. Ni kita ada kawan cilik, Faris so kita jumpa lagi dalam next content. Last kita tengoklah hasil. Cuba angkat sikit Faris tengok. Ini sekejap ya, berapa kilo? Ini 3 kilo dah ni. Tengok, angkat sikit. Pegang. Berat kan? Okay, mantap. Okay, jumpa lagi dalam next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba tengok angkat yang besar tu. Besar mana? Kau tak buang sangat dia tadi? Oi, ini sekilo lebih. Apa tak buang? Tak ada pelayar. Ini kalau masuk lah semua rantangan. Tengok. Wih, angkat. Wih, besar kan. Sekilo ada ni. Sekilo lebih. Sekilo 2 dah kan? Lebih kurang. Sekilo 2 dalam tangan. Sekilo 2, sekilo 3 dalam tangan ni. Okay. Yang lain semua comel-comel. Boleh lah. Lepas lah aku, tu pun kasar juga tu. Lepas lah aku punya ajat ni nak buat rumah Kak Ipa. Ini besar tu. Ni pun saya baik juga ni. Sini selalu dapat besar-besar ni kat sini saiz dekat-dekat setengah kilo kan. Bagus ni. Okay geng, see you again.